Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, so kalau kita break, dia ada bunyi ketak, ketak, ketak. So apa bendanya yang biasa berlaku lah. Sebab pad ni dia ada clearance, dia longgar. First, pastikan dia punya spacer besi ni ada lah. Ini Myvi lama, Azia, Beza, Alza. So pastikan yang besi ni ada. So apa yang berlaku, dia lah ada longgar sebenarnya. Bila kita gerakkan tu, dia ada free play. Bila kita gerak bawah, dia longgar. Dia sepatutnya brake pad ni kena fit. Okay. Jadi kenapa jadi begitu? Dia isu, kata pad lah, pad punya isu lah. Kadang-kadang pad ni dia ada brand-brand yang selalu jadi, tapi aku malas nak sebut lah brand apa. So ada brand-brand yang okey, ada yang brand-brand selalu jadi. Jadi apa solutionnya? Kalau kata pad ni tebal lagi, membazir nak tukar, jadi biasa aku akan tap well kat sini. Aku akan tap well kat sini, kan, tap well kat sini, kat sini. Lepas tu gosok balik, buat dia fit dia masuk. Maknanya jangan bagi ada longgar. Bila fit masuk. Okay. So kalau pad dah nipis, tukar pad lain lah. Aku biasa pakai TRW. TRW memang tak ada isu. Tak ada isu sangat lah. Terutama isu ni, isu goyang ni. Lepas tu kalau kata disc tu ada calar halus-halus pun dia tak bunyi. Kadang-kadang kalau disc ada calar-calar sikit, bila kita tukar pad baru, kadang dia bunyi. Bila kita break slow macam layan jam, dia akan bunyi tapi mostly aku pakai TRW okey. Walaupun ada calar-calar sikit, dia tak bunyi. Lepas tu dia tak ada isu longgar ni. So korang kalau yang guna daily, tak ada nak kisah performance apa semua, pakai TRW pun okey dah. So macam case ni aku akan tap well lah, sebab dia punya pad ni tebal lagi. Sayang pun nak tukar kan. Aku tap well, bagi dia ketat balik. Okay, settle. Selain tu pastikan pin ni jangan jam lah. Kadang-kadang Myvi lama pun selalu kena pin ni longgar. Kalau pin ni longgar, dia bila jalan tak rata, dia bunyi krok. Bila kau tekan brake, dia senyap. Lepas brake dia bunyi krok. Tekan brake, dia senyap. Itu benda ni, pin ni dah longgar. Tukar baru je lah. Tukar baru yang aftermarket punya tu dah settle lah, dia dah fit, okey. Tapi kalau pad ni longgar, bila kita brake, dia ada bunyi ketak. Bunyi ketak. Kadang kita ingat barang bawah, low arm ke apa semua kan. Tapi biasanya inilah yang berlaku. Check dulu pad ni, dia longgar. Alright.